Alright. Settle. Customer ni buat delete chrome guys. Nampak Customer ni buat delete chrome. Number plate crystal. Ni sport edition guys. Sport edition boot tray memang dah ada. Door visor kita bagi sekali. Customer tambah Door visor 1, 2, 3. 3 door visor sekali. Alright. Dah delete chrome. Memang lawa. Customer ni pun request nak pasang dashcam. Dashcam depan belakang pun kita dah pasang. Now I think we settle. Jom kita cari customer. Let's go. Faizal bang Fairuz bang? Faizal. Nama abang saya Faizal. So kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abang tengok nama nombor IC betul tak? So yang ni original grant. Kalau hilang abang kena bayar RM30 kat JPJ untuk print out balik. Dekat My JPJ apps pun dah ada. Kalau tak ada abang try refresh balik. Satu kopi saya bagi, satu kopi saya simpan bang Untuk next year punya renewal insurance saya bagi quotation kat abang terus. So anything happen untuk abang punya kenderaan, contohlah tak boleh start ke apa ke, jangan call insurance, call Proton. Okay, call Proton. Nanti dia akan hantar customer service Proton ataupun towing Proton. Search je dekat Google, dia akan keluar satu nombor, dia akan hantar dekat Proton yang terdekat. Kalau abang jauh ke apa, just call Etika untuk guna insurans towing abang. Kalau dekat, just call customer service sahaja. Alright. First service abang tahu bang 1000 km bang 1000 km ataupun 1 bulan yang mana datang dulu, and then every 10,000 km or 6 month. Really normal service semua kereta kita akan, tapi first je lain. Alright. So untuk servis dengan abang punya insurans, abang ada pertanyaan dulu tak? Tak ada. Alright. So in case kalau abang datang area sini untuk servis, ini kita bagi voucher in-house punya promo tau. In-house punya voucher, satu voucher RM30, kita bagi 5 voucher. Kalau abang nak servis sini, abang WhatsApp boleh guna kat sini Alright. Jom pergi tengok kereta. So before that, abang dah banyak tahu belum pasal X70 ni? Dah banyak tahu belum pasal X70 ni? Banyak YouTube je lah. Banyak YouTube lah. Benda sama jugalah hari ni abang angkat tahu. Door visor kita dah pasang. Abang nampak kalau kita pasang kat sini, kita dah buat delete chrome. Nombor plate depan belakang kita dah pasang. Alright. Dashcam pun kita dah pasang. Alright. Tapi cantik bang. Abang tinggal masuk tinted je. Abang tengok area sana lah. Kalau abang nak masuk tinted, abang masuk tinted. Dia dah ada original layer tau. For better choice, buka dulu original layer, masuk layer baru. Sebab kalau abang masuk layer ni dan masuk lagi satu layer, so dia akan jadi tebal. Abang punya power window tu boleh rosak cepat. Tinted ni kalau abang nampak antara cermin dengan gap yang masuk dalam tu, cermin turun bawah tu, gap dia kecil. Kalau kita tebalkan tinted, takut power window tu berat. Ya, betul. Lagi satu, nanti abang tak boleh claim warranty untuk yang baru punya tinted. Sebab yang ni kita tak tahu masalah yang mana satu, tinted yang pertama ke yang baru pasang. Kalau dalam tu yang rosak, abang kena keluar duit untuk buka balik, dia tak boleh claim warranty dah untuk abang punya tinted baru tu. So better abang buka dulu, cuci, dia minta dalam 100 lebih. Abang cuci, abang masuk yang baru. Alright. So let's go. Tapi antara kereta paling comfort dekat Proton X70, itu saya jamin. Paling comfort. Abang tak akan sakit badan nak jalan jauh. Abang boleh tekan brake, boleh tekan push start button. Abang punya seat dia 8 step bang 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuba abang duduk betul, abang akan dapat rasa lumbar support lah. Alright. So di 8 step lah. Bahagian sini ada. Alright. So abang boleh set. Dia punya steering pun teleskopik. Tarik dalam, atas, bawah, boleh adjust. Kalau nak buka bonnet, abang just tekan button ni je bang Tekan lama-lama, tunggu few second, bonnet akan terbuka. So kalau orang rumah nak letak barang ke apa, boleh letak barang, abang boleh tolong tutupkan. Tekan lama-lama juga, dia akan tutup lah. Alright. Dashcam kita dah pasang depan dan belakang. Memory card pun saya dah pasang kat sini. So kita memang kena pasang kat sini. Kalau kat sini macam bawah sangat, rendah. Rendah sangat. Kat sini kita tengok dia memang cover semua lah. Alright. Nombor plate semua jangan risau, InsyaAllah akan nampak.
Original kotak pun kita dah letak dekat belakang. So dia punya manual dah ada dekat dalam. Abang just scan untuk download dia punya Rockcam punya apps. Alright. So Apple CarPlay dengan Android Auto ni first time connection semua dekat bahagian setting bang. Abang kena pergi kat setting, bahagian sistem, kat sini ada Bluetooth, Wi-Fi, hotspot, semua benda ada dalam ni. So A to Z first time connection bahagian sini. So kalau contoh ada apa-apa auto close window, abang boleh on jugalah, lock button dia akan naik semua. Alright. So benda paling penting adalah ADAS. So kita ada traffic sign information, speed limit reminder, speed limit warning dengan traffic sign reminder. Apa-apa atas jalan kalau dia dapat signboard, dia akan tunjuk kat abang dekat bahagian meter bang. Kat sini rear side radar, kalau ada kereta, abang kereta reverse, kalau ada kereta laju, blind spot abang akan menyala. Blind spot abang duduk dalam bang. Dia duduk dalam dia bukan belah cermin luar. Alright. Sama juga kalau ada orang cocok dekat belakang, blind spot abang akan menyala. Cruise control ada dua, intelligent cruise control dengan adaptive. Abang nak pilih mana-mana, abang boleh pilih. Abang dah pilih, kat sini akan keluar ICC bang. Kalau saya tukar, dia akan keluar ACC. So based on apa yang abang pilih dekat sini. Alright. Okay, so yang lain belakang ada dua aircon vent, dua port charging, ada air cleaner satu kat tengah. So sekali dengan armrest ada dekat tengah. Armrest tu pun ada Ada cup holder. Ada cup holder yang abang boleh tekan, dia akan keluar. Okay, so jom kita pergi bonnet bang. So untuk buka bonnet bang, toilet. Kalau akak nak pergi toilet, akak pergi hotel kat sebelah ni. Ambil kanan, straight. Masuk straight sampai dalam. Bawah O bang ada button. In case abang rasa benda ni tinggi sangat, abang adjust manually, tekan lama-lama, Kita set balik. dia ada bunyi. Kalau abang dengar betul-betul dia ada bunyi lah. Alright, boot tray memang dapat sekali. Abang punya Sport Edition dapat sekali dengan abang punya kad Tashengo. Kita bagi abang boleh daftar macam biasa. Abang nak Tashengo ke abang nak RFID? RFID dia. Tak. Saya tukar. Tak apa. Saya tukar kejap lagi saya masuk. Triangle dah ada. Original ni dah ada. Okey, ini ada abang punya original case bang. Okay. Yang ni saya bagi sekali. In case nak masuk tiba-tiba lah, nak masuk Puspakom lah, itulah inilah, abang boleh pakai benda ni. Simple. Payung dah ada, 10 merchandise Proton dah ada. So buka dia sini bang. Alright, spare tire dah ada sekali dengan abang punya tools. Alright. Spare tire pun kita dah isi lagi. Lagi satu bang, kalau jaga kereta ni, satu benda abang jangan bagi minyak tu betul-betul kosong. Oil pump. Ya betul. Fuel pump dia. Fuel pump dia boleh issue. Bukan Proton sahaja. Mana-mana kereta. So better jaga dia punya minyak lah. Alright. Sekejap, saya pergi tukar abang Boleh. Abang mesti pusing tu. Alright. Okay. Customer boleh pilih tau. Dia nak RFID ke, dia nak Tashengo ke. Biasa kita akan bagi Tashengo. Kalau customer nak RFID, kita tukar. Jangan risau, tak ada bayaran benda ni. Benda ni every customer memang kita akan bagi. So customer akan ambil, dia boleh tampal sendirilah. Alright. So this is for you bang. Bang boleh tampal macam biasa, tapi daftar lah nanti. Alright. So kita tunggu akak, kita takat gambar satu, kita boleh bawa keluar. Kereta ni jenis beli pakai insya-Allah jalan jauh. Jalan jauh silap-silap akak tidur kat sebelah. Alright, jom kita takat gambar satu. Kak, jom. Dia. Okey. Sekejap, saya takat gambar satu dulu. Lepas tu saya masuk sekali. Alright, 1, 2, 3. Alright. Nak takat gambar dulu ke tak ada? Apa-apa ke? Sebelum keluar? Ya. Alright, kalau tak ada, saya bawa keluar kereta dulu bang. Okay, jom. Allahu Akbar. Bismillah. Lepas tak lepas? Takkan tak lepas kan? Masuk boleh, takkan tak boleh keluar, betul tak? Mantap, lepas.
Oh, sedapnya X70 ni guys. Let's go. Settle. Semua settle. Alright. Okay, alright. Terima kasih sangat-sangat bang. Kalau ada kurang daripada saya ke apa, saya minta maaf. Ada kawan-kawan apa, bagi tahu insya-Allah. Hati-hati bawa kereta, jangan laju bang akak ikut belakang. Oh, abang ikut belakang. Faham. Alright, sama. Nak buka plastik yang mana? Belah driver. Kita tolong kat sini. Saya concede dia. Sorry? Betul. Concede. Nanti pakai plastik tak rasa. Okay bang, hati-hati bang. Assalamualaikum. Okay guys, jumpa di video yang akan datang. Let's go next deliver. Assalamualaikum.